Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Muka surat 218, kawasan bawah sikit pada tengah. Dan yang ketiganya, yang ketiga, Tuan Sahaya, Tuan Mas. Maka harus bagi Tuan Sahaya ini, Tuan kepada hamba abdi ini, harus menegahkan sahayanya, hamba abdinya, daripada nusuk fardu atau nusuk sunat. Maknanya Tuan kepada hamba abdi boleh tahan dia tak beri kerja haji atau umrah. Wah, sunat kan wajib kah dia. Sama ada sahaya itu mukatab, hamba tu hamba mukatabah, hamba yang diberi keluasan untuk memerdekakan dirinya ataupun memberi keluasan boleh tebus diri dia. Yang kita kata apa? Tuan Mas dia kata, hampir cari duit ke aku boleh 3,000, dalam masa 3 bulan aku merdekakan engkau. Itu hamba mukatabah. Bila dia pergi cari, ni yang kata hamba abdi boleh makan zakat ni. Dia pergi cari boleh duit zakat, boleh makan, dia ambil duit tu, pergi tebuh diri dia, merdekalah dia, tak jadi hamba lah. Maka dinamakan hamba tu hamba mukatabah. Ataupun umul walad. Umul walad ni gundik lah. Artinya Tuan Mas pakai dia sebagai isteri dia. Atau muba'ad, ataupun hamba muba'ad, hamba yang setengah hamba dan sekerat lagi bukan hamba. Artinya hamba yang dikata bila aku mati esok kamu boleh merdeka. Yang tiada antaranya dan antara tuannya bergiliran. Arti antara tuan dia dengan hamba tadi tak ada bergiliran. Maknanya kalaulah hamba tu kongsi 2 orang, dia kawan guna sehari, kawan ni guna sehari, ataupun jam ke lah. Atau ada antara keduanya bergiliran, ataupun bergiliran antara hamba-hamba tadi, tetapi adalah giliran itu bagi tuannya. Tapi nak syarat dia, giliran tuan dia, dia tak boleh pergi kerjakan haji, tak bagi pergi, tak boleh pergi lah. Kerana segala manfaat sahaya itu bagi tuannya. Apa jua kerja hamba abdi, semua masuk kepada tuan dia. Abdi tidak milik apa. Dia pergi cari duit dengan menega ke dengan apa tu, makan upah apa pun, semua harta dia tu buat balik kepada Tuan Mas dia. Kerana hamba abdi tak ada apa, hanya dia boleh makan je. Habis. Jadi nak cerita ni, Tuan Mas boleh sekat hamba abdi dia daripada mengerjakan haji dan umrah. Maka jika ihram anak atau isteri atau sahaya dengan tiada izin bapa, anak pergi nak ihram ni tak ada izin bapa dia atau ibu dia, kerana anak yang pada ketika itu wajib memelihara ibu dia atau bapa dia. Itu. Atau isteri, isteri tadi atau suami. Artinya maka jika ihram isteri atau suami dengan tiada izin suaminya,
Kalau atas sahaya abdi tadi atau tuannya, artinya jika ihram saya dengan tiada izin tuannya, lagu benar buat, nescaya haruslah bagi mereka itu bapa, ibu, suami, tuan, menyuruh tahallul akan mereka itu. Kena suruh tahallul. Boleh. Mana tak berdosa dia nak sekat orang tak buat haji tu, tak ihram tu. Maka bila dah bapa, ibu, suami, tuan ni larang ataupun suruh mereka tahallul, wajib atas mereka tahallul pada ketika itu juga. Kena tahallul jugalah tu. Ini kuasa yang nak boleh mengihram dan tak ihram ni. Maka jika enggan isteri dan sahaya daripada tahlul itu tahlul tu, serta dapat keduanya itu bila tahlil, maka haruslah bagi suami dan tuan sahaya itu mewati dia. Sampai peringkat itulah. Kalau isteri tak mau tahlul, dia nak buat duduk dalam ihram juga. Hamba abdi pun tak mau tahlul, duduk dalam ihram juga. Tapi dia boleh tahlul tapi tak mau. Bila jadi macam tu, maka harus bagi suami, kalau isteri atau tuan sahaya kepada hamba abdi, harus mewati dia dalam keadaan dia duduk dalam ihram haji tu. Boleh wati, pada asal hukumnya tak boleh, tapi bila dah jadi macam ni, boleh wati dia. Dan sekalian istimta', sekalian pendahuluan jima', sekalian berseronok suka istimta' ni, berseronok suka dengan isteri, dengan suami ni, dengan dia. Dan dosa atas isteri, suami tak dosa, isteri berdosa. Pasal apa? Dia boleh pasal dia tak tahallul ataupun pasal dia bersetubuh dalam masa ihram. Dan sahaya tiada atas suami, mana tiada dosa atas suami dan tuannya, dan tiada dosa atas tuan sahaya tadi. Habis. Dan tiada harus bagi anak dan isteri tahallul dengan tiada disuruh. Jadi anak dan isteri, anak dengan ibu bapa tadi, isteri dengan suami, tiada harus bagi anak dan isteri itu tahallul dengan tiada disuruh oleh suami atau ibu bapa. Bersalahan dengan sahaya, lain dengan sahaya hamba, maka bahwasanya harus baginya tahallul dengan tiada disuruh oleh tuannya. Dia boleh tahallul pasal dia hamba orang, dia pergi buat ihram, lepas tu tuan dia mari, dia tahallul lah pasal tuan ada rumah. Dia boleh tahallul dengan tiada suruh pun. Dan dibezakan antara keduanya, beza antara tuan sahaya dengan isteri tadi ni, bahwasanya maksiat sahaya itu terlebih sangat daripada maksiat anak dan isteri. Jadi dosa seorang hamba ke atas tuan kepada tuannya bila dia durhaka besar lagi daripada dosa suami isteri menderhakai suami ataupun anak menderhakai bapa. Dosa besar lagi hamba abdi ni, kerana memiliki tuannya itu atas sekalian manfaatnya. Sebab dia, alasan dia, dosa dia lebih besar daripada isteri dan anak tadi ni, kerana tuan mas tu memiliki dia lebih pada memiliki nilai anak dan isteri, kerana manfaat si hamba ini lebih banyak daripada manfaat daripada isteri. Kita kata isterinya hanya boleh manfaat seketiduran dengan dia, hak yang lain tak boleh nak ambil manfaat. Tapi hamba abdi boleh ambil manfaat dengan dia, segala kerja buat dia semua boleh ambil ke dia habis. Serta tiada mukhatab ia dengan nusuk, serta pula tiada dikhitabkan dengan ibadat haji. Maknanya Quran tak suruh dalam bab haji ini. Jadi dia kata, bila kata wa'azzin fin nasi bil haji, itu tak masuk di dalam tu hamba abdi.
bersalahan anak dan isteri pada sekalian jadi macam itu. Anak isteri ini termasuk dalam khitab Allah, dalam perintah Allah suruh mengerjakan haji dan umrah. Dan hanya sahaja tiada lazim akan sahaya tahallul dengan tiada disuruh tuannya. Cuma tak mesti dia kena tahallul kalau tuan dia tak suruh. Dan jika ada keluar daripada maksiat itu wajib sekalipun, walaupun seseorang itu wajib keluar daripada maksiat. Maknanya kita buat maksiat, kita kena berhenti pada maksiat tu, maknanya keluar daripada maksiat. Jadi hamba abdi ini bila dia ihram haji dengan tak ada izin tuan mah dia, berdosa, maka berdosa tu wajib dia keluar daripada dosa, artinya kena tahallul lah. Kerana keadaannya dia dalam mengerjakan ibadat pada jumlah serta harus redha tuannya. Dalam keadaan dia nak buat ibadat apa pun hendaklah diminta izin pada tuannya. Apa jenis dia ibadat yang hamba abdi nak buat, semua dia kena minta izin pada tuan dia. Dia nak sembahyang sunat pun kena minta izin. Pasal apa? Pasal dia digunakan oleh tuan masnya sepenuh masa untuk khidmat kepada tuan mas dia. Tak serupa isteri. Isteri tak suruh khidmat sampai sepenuh masa. Kalau kita nak kira kan, isteri ni masak pun tak kena. Cuma kita orang Melayu ya, isteri kita masak, bila nak menikah tu pasal apa? Tak ada tukang masak, nak tukang masak. Yang hakikat dia, yang kedudukan asal dia, si suami mesti cari apa kita panggil apa? Cari bebek lah untuk jadi jaga anak dia ke, untuk masak dia ke. Kan isteri tu kerja apa? Kerja nak jaga suami lah. Tu yang Nabi habaq tu. Suami isteri ni kalau diminta oleh suaminya nak subuh atas kuda pun kena bagi. Pasal apa tu? Pasal kewajipan isteri tu sampai peringkat tu. Kewajipan nak suruh masak tak ada. Jadi dia masak kita tu hanya tabarruk dia panggil. Mana dia buat kebajikan, dia buat pahala aja. Dia mengasuh anak kita pun dia buat pahala aja. Bukan kita wajib atas dia. Jadi hamba abdi dia mesti semua kerja buat dia tu hak tuan mah dia. Pasal tu cerita harus redha tuannya baru boleh dengan dikekalkannya dalam digunakan nusuknya. Maknanya kalau dia tahallul, dia tak tahallul, tuan mah dia kata hang kena tahallul, wajib dia tahallul. Kalau tuan mah kata hang tak apa-apalah kerja haji, bolehlah dia pergi kerja haji dalam keadaan dapat keizinan daripada tuannya. Keempat, ihsar. Dalam Quran dia kata guna apa? Fa in uhsirtum famastaysara minal hadyi. Ihsar yang umum, yang umum, iaitu seperti ditegah orang akan orang yang ihram daripada menyempurnakan nusuknya, daripada sekalian jalannya. Jadi ada orang yang menegah orang yang sudah ihram haji, dia tegah tak bagi sempurnakan haji dia. Di antaranya zaman kita lah ni mudah sangatlah. Bila dia naik kapal terbang, dia ihram haji dari kapal terbang, pergi sampai di Jeddah, dia tak ada pasport ke, dia tak ada visa ke, tak boleh masuk Mekah. Maka dia dinamakan orang tu ihsar, terkandas. Ihsar tu mana terkandas lah. Lepas tu tak boleh haji dah dia. Pakai ihram dah. Wajib kena tahallul je lah. Nak masuk tak boleh. Tu daripada sekalian jalannya, jalan nak masuk tu tak kala nak jalan masuk cara jalan raya ke ataupun jalan cara pasport, cara visa ke. Malaikan dengan perang, nak masuk juga dengan perang. Kalau lagu tu tak apalah. Atau dengan membelanjakan harta ataupun bayar denda ke apa, boleh masuk. Bayar belanja harta tu mana bayar lebih lah. Maka harus bagi mereka itu pada ketika itu tahallul. Kalau nak masuk juga kena perang, nak masuk juga kena bayar apa, bayar bila kita kata denda ke apa kan.
Maka kita tak payah bayar denda, haruslah pada ketika itu tahallul. Bolehlah tahallul. Dan jika luas waktunya, atau ditegah orangkan dia daripada kembali sekalipun, ataupun orang larang dia tak bagi kembali kepada mengerjakan haji, maka dia ihsar ini boleh dia tahallul daripada haji ihram dia. Kalau macam kita tak ihram lagi, pergi tu kandah di Jeddah tu, balik itu jelah, tak payah nak tahallul, dah tak ihram lagi. Ni masalah dia sudah ihram ni sudah bermula mengerjakan haji, cuma tak sampai ke Mekah lagi, bermula dengan ihram. Dan yang kelima, ihsar yang khas, terkandah ni cara yang khusus, iaitu seperti bahawa dihabas orang akan dia, orang kurung dia, sampai di terminal tu dia kena tangkap, dia kena kurung, kena jail, kena penjara dengan inayah. Dia kena inayah, tak galam jangan inayah pun, atau dengan sebab hutang. Padahal papa ia sebab hutang tu ke mana, tuan orang yang beri dia berhutang tu jumpa dengan dia nak pergi ke Mekah, dia sekat, hang tak boleh pergi, kena bayar hutang dulu. Mana duit nak bayar, duit pergi Mekah tadi ni kena bayar hutang. Itu asal lagi pun, bila kita ada hutang maka wajib kita selesaikan hutang, lansaikan hutang, baru boleh kita pergi ke Mekah. Melainkan hutang yang muajjal. Hutang muajjal ni hutang yang bertangguh. Hutang tangguh tu macam kita beli rumah bayar bulan-bulan, beli kereta bayar bulan-bulan, lepas tu kalau beli kapek bayar bulan-bulan. Hutang tu namanya hutang bertangguh, maka dia boleh pergi mengerjakan haji atau umrah. Kalau hutang tunai 12 hari bulan 12 tahun 25 wajib nak bayar hutang aku, kita pun lari pergi ke Mekah, maka dia boleh tangkap kita. Pasal apa? Hang ada hutang dengan aku, hang tak boleh pergi ke Mekah pasal hutang tunai. Kalau hutang tu hutang cati, boleh tak? Hutang cati, hutang alum, maka yang seelok-eloknya jangan dia pergi ke Mekah dengan berhutang yang ada riba, kerana tiada ada faedah, tiada ada pahala ibadat dia mengerjakan haji dengan wang yang haram atau sumber-sumber yang haram. Tak kira lah tu haram kalau kata-kata jenis rasuah. Dia makan rasuah duit tu, kata yang aku hak duit rasuah ni aku buat kerja lain, yang aku pergi ke Mekah ni duit gaji aku, sama aja tu, jangan buat helah. Duit ni buat hang buat apa? Duit apa kita kata, duit rasuah ni aku melancong ke Tokyo, melancong ke Korea, pergi China, beli barang balik sedekah ke orang, macam tu. Itu duit aku rasuah. Dia akan aku makan gaji, bayar gaji ni aku pergi Mekah, tu pun tu saya pergi Mekah lah, sama aja. Kalau nak pergi juga kena bertaubat. Kalau tak bertaubat, Tuhan tak terima haji dia. Atau dengan sebab hutang padahal ia papa, maka harus baginya tahallul ketika itu. Dia papa, dia nak pergi ke Mekah tu jalan kaki je, tapi dia tak ada duit nak bayar hutang, maka boleh dia tahallul kerana dia dikurung oleh orang yang mempiutang dia tu. Dan keenam, hutang. Maka harus bagi orang yang mengutangi menegahkan orang yang berhutang daripada safar, supaya dimintanya dan diterimanya akan hutangnya. Ini orang yang kita berhutang kat dia, dia sekat tak bagi kita pergi Mekah, maka bolehlah kita, namanya ihsar lah juga, terkandas lah juga. Melainkan jika ada yang berhutang itu papa,
Papa tu pun ikut dalam kitab lain dia kata nak kata papa tu ada saksi. Saksi kata dia ni memang bergerak dah. Kalau tidak saksi, dia saja nak mengaku papa, boleh mengaku belaka siapa pun. Hak kaya pun boleh mengaku miskin. Tapi kalau hak kaya mengaku miskin, ada saksi tak kata dia miskin? Kalau tak ada saksi kata dia miskin, tak boleh terima dia punya dakwaan. Atau ada hutangnya itu bertangguh, atau minta ganti ia akan yang tinggal pada membayarkan hutangnya daripada hartanya yang hadir. Dan tiada harus bagi yang mengutangi menyuruh orang yang berhutang dengan tahallul kerana tiada mudarat atasnya pada ihramnya. Jadi kalau orang yang hutang tak boleh pergi Mekah tadi, jika yang berhutang tu papa atau hutangnya itu bertangguh, mana hutang tangguh ni yang cerita tadi lah, bolehlah dia pergi ke Mekah. Dia tak boleh tahan lah, tak terkandas lah orang tu. Hak yang tak boleh tu hak hutang tunai tu saja, hutang bertangguh tu. Jadi orang yang mengutangi itu mana tuan yang beri hutang tu lah. Orang panggil apa? Piutang lah. Bahasa lain macam mana? Piutang lah. Orang yang beri kita hutang lah. Apa itu makna dah yang maksud yang kata mengutangi? Orang yang mengutangi suruh orang yang berhutang dengan tahallul. Mana tak boleh dia suruh tahallul pasal dia hutang bertangguh, ataupun dia papa, ataupun dia ganti suruh orang lain bayar hutang dia. Dia wakilkan siapa-siapa yang duduk di kampung ni, hang tolong bayar hutangku, dia ada mencari. Maknanya kita kata tak apa aku bayar, kita yang kena tanggung hutang tu. Sama ada dia nak berhutang kita nak bayar balik ke tak bayar balik, dia punya pasal lah tu, ataupun kita punya pasal lah, nak ambil kata nak ambil. Tu pasal lain. Pasal bila kita suruh dia jamin, mana garantor ni lah, dia jamin hutang tu nak bayar, maka tuan yang memberi hutang tu tak boleh nak suruh dia tahallul daripada ihram tadi. Syahdan habis. Apabila selanjutnya apabila tahallullah mereka itu, yang ihsar tadi, yang terkandas tadi tahallul, maka hendaklah ditahallul mereka itu dengan menyembelih barang yang memadai korban. Kena sembelih binatang yang memadai pada korban. Kalau kambing tu 2 tahun, kalau biri-biri kibah tu 1 tahun umurnya, binatang yang boleh buat korban. Kemudian daripada menyembelih, maka bercukur. Lepas sembelih kambing, maka bercukur. Serta muqaranahkan niat bercukur tadi, muqaranah disertai niat. Muqaranah itu mana serta, disertai niat tahallul dengan menyembelih dan bercukur. Sembelih dan bercukur niat tahallul. Dan barang habis segala. Maknanya bila dia kena tahallul, maka dia sembelihlah kambing, kerana dia kena bayar dam tadi. Sambil masa sembelih kambing itu niat dan bercukur, niat tahallul daripada ihram. Dan barang siapa tidak kuasa ia atas menyembelih, tak ada lembu kambing nak sembelih, maka hendaklah ia memberi makanan akan segala fakir miskin di Mekah dengan harga kambing yang lemah ia daripadanya. Nak beli kambing atau kambing tu tak ada, kena duit tu, duit harga kambing tadi. Kalau kita kata RM1,000, kambing kita sini mahal RM1,000. Kalau kambing di tempat ni dia 400-500 saja. Ada di Mekah ni 400-500 saja kambing, kita sini RM1,000. Maka jika tidak kuasa memberi makanan akan segala miskin dengan harga kambing RM1,000, beli beras RM1,000, bagilah kepada fakir miskin tu yang lemah daripadanya. Maka jika tidak kuasa pula daripada beli makanan, nak beli lembu tak ada, nak beli kambing tak ada, nak beli beras pun tak ada duit, maka puasalah ia dengan 9 banyak mud, sebanyak cupak makanan. Kalau RM1,000 tu berapa cupak beras? Bukan kantang, cupak.
Kalau kita kata RM1,000, kita kata 100 cupak. Harga tu harga di sana lah, jangan harga kita di sini. Harga kita sini kadang-kadang murah daripada harga di Mekah lagi. Di Mekah ni sekilo RM10, RM12, RM15 apa tau, lebih kurang tu lah kita kata. Lepas tu kalau satu sekilo tu kita buat cupak bila satu cupak 1 kilo. Kalau beli 1000 kilo, kalau kita beli 100 kilo RM1,000, maka kita tak dapat nak beli, kita puasalah 100 hari kerana 100 cupak. Jenis puasa 9 mud, 9 cupak makanan, serta yang mungkasir daripadanya, serta yang tak cukup cupak. Kita kata bilang-bilang tu ada 100 cupak ataupun 101 cupak, tak sampai 3 siku cupak ya. Maka 3 siku cupak juga bayar puasa dia 1 hari puasa juga. Kerana puasa tak ada setengah, takut mana aku kena habis. Tetapi harus baginya pada ketika itu tahallul dengan bercukur serta niat, dan tiada terhenti tahallulnya atas puasa, kerana hasil masyakkah atasnya dengan kekal ihramnya hingga selesai puasa kerana lanjut masanya. Jadi bila kalau dia kata dia nak puasa, lepas tu nanti habis puasa baru tahallul, taklah, tahallul awal lagi. Kerana nak puasa lah sampai 100 hari tu, lepas tu baru nak tahallul, handuk dalam ihram lagi lama. Teruklah lagu tu. Macam-macam kena pantang lagi tu. Katanya tidak terhenti tahallulnya atas puasa. Katanya tak mesti nanti habis puasa baru tahallul. Maknanya bila dia kata aku nak bayang dengan puasa, tahallul lah hari tu pun. Lepas tu puasa lah ya. Kalau dia tak puasa, dia ada tanggung dosa, buat ke mana kita. Kerana masyakkah atasnya dengan kekal ihramnya. Dia susah ihram tu lebih daripada susah puasa lagi. Kerana susah ihram 24 jam, susah puasa setengah hari je. Siang hari puasa, malam tak puasa dah. Hingga selesai puasa. Kerana lanjut masanya, bersalahan dengan menyembelih atau beri makan, maka terhentilah tahallul itu atasnya kerana singkat masanya. Mana bila kita dia nak bayar dam dengan benda, dengan binatang, dengan duit tadi, maka bolehlah dia tahallul segera. Inilah hukum yang merdeka, yang kuasa atas dam atau memberi makanan. Tapi kalau hamba abdi pula, lagu mana pula? Adapun saya abdi, saya hamba abdi, maka tahallul ia dengan niat serta bercukur. Dia tak nak bayar apa lah, dia bukan ada apa. Semua kerja buat dia dapat milik dia, semua bukan milik dia, milik Tuhan dia. Bila dia tahallul, niat bercukur dengan tahallul, maka hanyalah itu saja yang kena kepada hamba abdi nak tahallul daripada ihram hajinya yang dia ihsar. Dan tertentulah menyembelih dan memberi makan itu pada tempat ihsar tanah haram. Artinya kita terkandah itu di tanah haram, maka nak memberi makan tadi, nak sembelih tadi di dalam tanah haram. Atau tanah halal, maka hendaklah dibahagikan dagingnya atau makannya pada tempat itu. Maka jika ada tempat itu tempat ihsar itu tanah halal, memadai menyembelih dan beri makan di sana, boleh juga. Dan jika dapat akan dia menyembelih atau beri makan pada tepi tanah haram sekalipun, boleh nak pergi dekat tanah haram pun, tapi dia ada jauh pun, tak apalah, pakai di situ sudahlah. Kalau kita ada tekanah di Jeddah, buat di Jeddah tu je lah. Dan tiada tertentu puasa bagi itu sesuatu tempat. Puasa tak apa di mana pun. Dia balik di kampung kan, nak pergi mana-mana pun boleh dia puasa. Dan tiada qada atas mereka itu apabila tahallul mereka itu. Artinya haji ni tak kena qada. Kerana tiada taksir pada mereka itu, tak ada tanggungjawab. Mana ni kena pasal apa? Pasal dia disuruh tahallul tadi dengan ada sebab-sebabnya. Bila dia ada sebab tu tak taksir dia pada wajib haji.
Mana tak jadi wajib haji lah bagi dia. Dia tak wajib haji, dia tak kena qada lah. Kalau kita yang wajib haji, kita sengaja batalkan haji tu, wajib kena qada dengan segera. Segera tu tahun depan lah, tahun yang dia duduk tu tak boleh pergi dah. Hanya adalah pekerjaan mereka itu seperti ia ada dahulu daripada ihram, kerja dia macam dulu juga. Maka jika ada muhsir, jika ada ia muhsir pada nusuk qada, kalau dia ihsar, kalau dia terkandas pada haji qada atau haji nazar atau haji muayyan. Haji muayyan ni lagu mana? Ni orang tahu apa cerita juga haji muayyan ni macam dengan korban muayyan tu. Korban muayyan, misalnya kita duk heret lembu atau kambing, memang nak korban lah, lembu kambing kita bawa tu heret pergi lalu ke rumah mereka, oi kambing tu kan nak korban raya esok ni, lah muayyan nama dia, dia bukan nazar, nama muayyan. Kalau korban nazar, mendatang kami ni aku bernazar nak sembelih raya haji ni, tu nazar. Muayyan ni lalu kita heret tanya tu je. Haji muayyan lagu mana pula? Haji muayyan, aku kalau dapat duit tahun ni aku nak pergi haji. Haji muayyan ada. Atau yang muayyan dalam tahun ihsar, nescaya kekallah nusuknya itu pada zimmahnya. Kalau dia terkandas tadi daripada haji qada dia atau haji nazar dia atau haji muayyan dia, dalam tahun tu dia kena terkandas, nescaya kekallah nusuknya, mana haji dia kena buat situlah, dia tertangguh je pada zimmahnya, pada diri dia, seperti keadaannya pada permulaannya. Maknanya dia wajib kena tunai juga pada bila-bila masa yang dia dapat. Jadi maknanya kalau dia pergi qada, dia pergi haji tu kerana nak qada ataupun nazar dia atau muayyan, tapi dia pergi terkandas. Bila terkandas, dia kena cari masa lain, tahun lain pula wajib dia pergi tunaikan haji. Maknanya dia terhutang haji dengan Allah Ta'ala, kena bayar balik lah tu. Dan yang lagi hajatul Islam. Hajatul Islam tu haji yang wajib sekali itulah. Atau hajatul nazar atau haji nazar, apabila tetap ia, bila dah kita tentu dah kata nak buat haji tadi, seperti bahawa diperoleh padanya segala syarat istita'ah, dia dapat dah syarat-syarat kuasa tu. Kuasa di antara kita zaman kita lah ni, kuasa yang paling payah kali masalah tahun lah. Pasal apa? Pasal orang nak pergi haji tu nak kena tunggu giliran tu. Tu pun masalah kuasa kan, soal giliran. Giliran kita nak pergi tahun ni tak boleh. Pasal apa? Penuh dah kota. Lepas tu kita kena tengok tahun depan ada kota kita. Itu masalah kota juga, termasuk dalam bab mampu atau tak mampu, kuasa atau tak kuasa. Demikian lagi hajatul Islam atau hajatul nazar, apabila tetap ia, bila dah jadi nak pirah, seperti bahawa diperoleh padanya segala syarat istita'ah, dia dapat syarat kuasa pergi ke haji itu dahulu pada tahun ihsar, sebelum pada tahun yang dia terkandas. Dan jika ada yang muhsir pada haji sunat, dan jika dia tu ada terkandas pada haji sunat atau haji Islam atau haji nazar, yang tiada tetap dia, nescaya tidak lazim akan dia suatu pada haji sunat itu sekali-kali, dan tidak pada haji Islam dan pada nazar hingga diperolehinya istita'ah. Jadi maknanya orang yang terkandas dengan hajatul Islam dengan hajatul nazar yang dah sudah dapat dah mampu dah nak pergi tapi dia tak boleh pergi, maka tiada jawab dia tu, tiadalah lazim akan dia suatu pada haji sunat. Mana tak ada kena dam apalah sekali-kali, dan tiada pada haji Islam hingga dia boleh istita'ah, hingga dia boleh mampu pergi. Kalau kita kata dah aku ada semua dah mampu dah boleh pergi tahun ni, tapi kota tak boleh masuk, maka kita tunggulah ke depan. Jadi maknanya ni haji ni tak ada salah apa lah. Macam kita kata mampu dah boleh pergi, pasal apa tak pergi haji? Dia tak boleh. Tapi ada setengah juga kitab dia kata apa,
Kalau kita kata aku tak boleh pergi haji trik ni kota dia tak lepas. Lepas tu kalau hang duit mampu, ada kita kata ada 100,000 nak kena pergi juga ke Mekah, hang ambil masuk dalam paket 100,000, hang tahun ni juga hang boleh pergi. Maka setengah ulama dia kata wajib hang pergi juga pada tahun ini. Pasal hang dah mampu. Bagi kita ni, kalau kita kata haji biasa kita ni 33,000 ataupun 22,000. Kalau kita tak ada, tak payah pergi lah. Kalau kita ada, kalau boleh kota boleh lah pergi, tak ada kota tak boleh pergi lah. Tapi kita ada pun banyak tu je. Tapi kalau ada sampai 100,000, kalau ada kota tu kena kota apa yang apa panggil apa tu, visa khusus, nilai 100,000 paket kan lah. Paket 100,000, 50,000, 40,000, 80,000, kita ambil yang tu. Kalau ada modal, ambil yang tu, boleh pergi juga tahun ni. Jangan duk tunggu tahun depan lah, nanti tengok kota masuk, tak ada tahun depan mati pergi, tak jadi haji dia. Bila tak jadi haji, wajib dia upah haji. Upah haji nak banyak mana? Yang paling afdalnya upah haji sama banyak dengan belanja kita keluar pergi sendiri. Itu afdal. Banyak mana habis? Kalau kita tabung haji, kita kata kita orang yang pertama pergi ni hanya kita kata 10 atau 12,000, maka bayar upah hajinya 12,000 lah. Jadi haji yang sempurna lah. Yang dapat upah haji 2,500, 3,000 tu, tu jenis orang menegak tu, dia kira orang dia. Boleh nak pergi dengan dia, tak ada masalah apa, boleh kirim ke dia. Dia nak buat, dia tak buat, dia punya pasal. Yang kita buat dah. Tu yang kata yang lebih elok tu dengan harga yang baik tadi, yang mahal tadi. Syahadan. Barang siapa mensyaratkan ia akan tahallul pada ihramnya tak kala permulaan masuk pada ihram kerana habis bekalnya, atau sakit, atau kerana sesak jalan, atau salah bilangan, atau barang sebagainya, nescaya harus baginya yang demikian itu. Maka haruslah baginya tahallul dengan dia. Tu dia punya ayat tu. Barang siapa yang mensyaratkan ia akan tahallul pada ihramnya, bila dia nak ihram haji, dia buat syarat, aku nak ihram haji ini, kalau tak ada apa-apa benda yang berlaku, aku teruslah haji, dan sekiranya ada apa-apa benda yang berlaku yang tak boleh pergi haji tu, maka aku nak tahallul. Dia buat syarat lagu tu. Tak kalau permulaan masuk ihram. Pasal apa? Dia kata kerana habis bekalnya. Kita kata lagu mana? Aku ihram ni sekiranya tak habis bekal, aku masih ada, aku teruskan ihram dan pergi haji. Dan sekiranya bekal aku habis, aku nak tahallul. Maknanya dia buat syarat tahallul tadi, syarat ada bekalan. Tak ada bekalan, aku tahallul. Atau kerana sakit, sakit pun ada syarat juga. Aku kalau tak sakit, aku teruskan ihram haji ni. Dan sekiranya aku sakit, aku nak tahallul. Dia buat syarat macam tu. Atau sesak jalan, atau salah bilangan, atau barang sebagainya, nescaya haruslah baginya yang demikian itu. Haruslah bagi dia buat syarat tu, maka haruslah baginya tahallul. Harus baginya yang demikian itu, harus buat syarat. Kemudian bila dah buat syarat, bila berlakulah syarat tadi, haruslah baginya tahallul dengan dia. Boleh tahallul. Seperti harus bagi seorang keluar daripada puasa yang dinazarkannya akan dia, dengan syarat bahawa keluar ia padanya sebab kedatangan uzur. Ini dia buat bandingan serupa dengan puasa juga. Seorang tu dia nazar nak puasa, tapi dengan syarat kalau aku mampu puasa, aku nak puasa. Kalau aku sakit tak boleh puasa, maka aku nak buka puasa. Padahal puasa nazar jadi wajib juga. Lepas tu bila datang ke uzur, maka haruslah dia berbuka puasa. Kemudian jika disyaratkannya tahallul itu dengan menyembelih, kalau dia buat syarat lagi, tak apa, kalau nak tahallul tak apa, aku nak sembelih dam, wajiblah atasnya sembelih.
pula. Duk cari beban apa no? Tak beban ni buat pahala. Zuhirnya beban, dia kena tambah duit lagi nak beli kambing apa semua. Tapi kita buat lagu tu nak beri pahala, nak ambil pahala, beri makan fakir miskin. Atau disyaratkannya dengan tiada menyembelih, dia syarat tak sembelih pun. Atau disyaratkan tiada itlaq. Atau disyaratkan dengan itlaq. Syarat semata-mata je, tak ada kata apa. Tiada wajib atasnya menyembelih. Dia tak wajib sembelih. Maka hendaklah ia tahallul dengan niat serta bersyukur. Maka hanyalah tak nak bayang apa hadam, tak nak apa semua dah. Dan jika berkata ia, jika sakit aku di dalam ihram aku, maka aku halal. Aku tahallul itu halal. Kemudian maka sakit ia dalam ihramnya, dalam ihramnya, jadilah halal ia dengan semata-mata sakit. Oh, jadi tahallul dia dengan semata sakit tu je. Kalau dia berihramku, kalau aku sakit, aku nak tahallul lah daripada ihram aku. Tiba-tiba dia sakit sungguh, jadi tahallul lah dia dengan semata-mata sakit. Dan harus baginya menukarkan hajinya dengan umrah sebab sakit. Jadi haji ni dia berat sikit, umrah tu dia kurang sikit, dia boleh buat umrah. Hanya dia pergi ke Naim, dia ihram hatta umrah di sana, dia balik ke Mekah ni, naik kereta wheelchair tu, so cahaya enjin buat sendiri pun boleh. Dia nak minta tolong orang, upah orang boleh, tolong buat tawah lah, sa'i lah, tu semua kena duit perkara tu. Dengan sebab sakit tadi atau barang sebagainya, seperti dikatanya akan dia, jika sakit aku di dalam ihramku dengan haji ini, ku jadikan akan dia ihram dengan umrah. Jadi kalau aku sakit dalam kerja haji ni, aku nak tukar jadi umrah, dia boleh niat juga lagu tu. Dan tiada arus bagi seorang itu tahallul sebab sakit. Kalau dia sakit dengan tak ada niat apa, tak ada kisah pada awal lagi, biasa macam kita kata pergi Mekah tu, masuk tempat apa yang nak boleh ihram tu, kita pun niatlah ihram di situ. Tak ada niat, biasa je lah. Saja aku ihram untuk menunaikan haji pada tahun ini, wajib Allah Ta'ala. Aku ihram kerananya. Jadi terus jadi ihram, tak ada syarat apa dah. Bila dia tak ada syarat apa tu, bila tidak syarat apa, dan tidak harus bagi seorang tahallul dengan sebab sakit. Pasal dia tidak syarat apa dan barang sebagainya, sakit ke gila ke apa tak kira lah. Dan dengan tiada disyaratkannya, dia tidak buat syarat pada mula. Kerana bahasanya tahallul itu tiada memberi faedah, ia menghilangkan sakit atau seumpamanya. Tahallul dia dengan sakit, dengan bila dia sakit, dia tak ada niat apa, dia pakai niat ihram saja ya. Bila dia sakit, dia tahallul. Tak terpakailah dia tahallul dia tu, pasal sakit tu tak menghilangkan ihram dia. Pasal sakit tak menghilangkan ihram, dia kena ihram juga. Bersalahan dengan tahallul sebab ihsar. Ihsar terkandah ni lain dah, tak serupa dengan yang ni. Tetapi hendaklah ia sabar hingga hilang sakitnya. Kalau dia ihram haji kemudian dia sakit, jangan tahallul lagi walaupun dia buat syarat, tapi tunggulah juga sehingga kot sakit dia nak sembuh, demam dia nak lega. Kerana maka jika ada ihram dengan umrah, hendaklah sempurnakannya dengan dia. Kalau umrah, dia ihram umrah, boleh buat bila-bila pun umrah tu. Atau ihram dengan haji dan luput ia akan dia, hendaklah ia tahallul dengan amal umrah. Kalau dia ihram haji, dia tak boleh, dia sakit tak boleh nak lega juga, kemudian dia tukar jadi ihram umrah, maka dia boleh buatlah amalan umrah. Kemudian dan barang siapa luput ia akan dia wukuf pada Arafah, wajib atasnya tahallul.
Wallahu a'lam. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab wa la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin yufaqqihna fid din bi jahin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim.